Di sini saya nak kongsikan dua kos penting dalam pemilikan emas, iaitu premium dan spread. Ramai yang cukup teruja bila mula menyimpan emas, tapi tak ramai yang benar-benar faham dua kos penting ini, iaitu premium dan spread. Premium ialah kos semasa membeli. Premium ialah harga tambahan yang kita bayar di atas harga emas semasa ataupun spot price. Kenapa ada premium? Sebab emas fizikal melibatkan kos pembuatan, pengangkutan, insurans dan keuntungan syarikat. Contohnya, harga emas semasa RM700 segram, tapi kita akan beli pada harga RM720 1 gram. RM20 tersebut ialah premium. Premium ini bukan rugi, tetapi kos untuk kita memiliki emas fizikal yang sebenar di tangan. Spread pula ialah kos yang akan dikenakan apabila kita menjual kepada kedai emas. Spread ini ialah perbezaan antara harga kita beli dan harga kita jual semula. Kebiasaannya, harga jual balik lebih rendah daripada harga beli. Ini kerana syarikat perlu ambil margin dan menampung risiko pasaran. Contohnya, kita beli pada harga RM720 untuk 1 gram. Apabila kita jual, kita akan jual pada harga RM700. Jadi perbezaan RM20 itu ialah spread. Kenapa perlu faham dua kos ini? Sebab emas bukan alat untuk untung cepat. Dalam jangka masa pendek, premium dan spread akan buat kita nampak seperti rugi. Tetapi dalam jangka masa panjang, kenaikan harga emas berpotensi untuk menampung kos tersebut. Kesimpulannya, orang yang berjaya simpan emas bukan fokus pada turun naik harga emas harian. Tetapi mereka ini faham kos, sabar dengan proses dan konsisten menyimpan. Emas ini adalah untuk melindungi dan membina kekayaan secara perlahan tetapi pasti. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya tuan-puan berminat nak menabung emas di Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.